Hari ini kita lihat soalan ini, satu langkah salah, langkah seterusnya pun salah. Jadi setiap langkah mesti berhati-hati. Mari lihat soalan ini. Jumlah wang ABC ialah RM700. Nisbah A kepada B ialah 2 kepada 3, 3 kepada 4 dan 4 kepada 5. Berapakah jumlah wang setiap seorang? Jadi kita mulakan dengan menyenaraikan syarat ini dahulu. Pertama sekali, nisbah A kepada B ialah 2 kepada 3. Kemudian nisbah B kepada C ialah 4 kepada 5. Baik, kita perlu beri perhatian di sini. B ada di sini dan B juga memang ada di sini. Jadi kita perlu benar-benar samakan nilai ini. Baik, setelah kita samakan, kita akan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Jadi bagaimana kita nak samakan nilai ini? Mari kita lihat yaitu di sini kita darabkan dengan 4, yaitu nombor 4. Baik, dan di sini pula kita darabkan dengan 3. Jadi 4 dan 3 kita tukar tempat sahaja. Dengan cara ini kita akan dapat A kepada B ialah 8 kepada 12. Kemudian B kepada C ialah 12 kepada 15. Baik, jadi kita boleh gabungkan nisbah A kepada B kepada C iaitu 8 kepada 12. Sambung terus kerana B sudah disamakan, kemudian kepada 15. Baik, kita tahu 3 orang berkongsi RM700. Jadi RM700 ini boleh dibahagikan kepada berapa bahagian? Jadi RM700 ini boleh kita bahagikan kepada jumlah 8 bahagian tambah 12 bahagian tambah 15 bahagian. Baiklah, jadi ini juga bermaksud 700 dibahagi dengan 35 bahagian, jadi satu bahagian 20. Kita boleh kira dengan mudah berapakah jumlah wang yang dimiliki setiap seorang daripada 3 orang itu. A mempunyai RM20 didarab 8 bahagian, jadi dapat RM160. Manakala B pula iaitu RM20 didarab dengan 12 bahagian. Baik, jadi di sini kita dapat RM240. Jadi apakah keputusan akhir? C pula ialah RM20 didarab 15 bahagian, jadi jumlahnya RM300. Semuanya telah dikira, sudah faham? Jika faham, sila like dan follow Cikgu Suria.